Selamat datang, selamat kembali ke rancangan di Confus Podcast. What's up brothers and sisters? What's up? Aku nampak Razi tadi live. Okay. Oh, dia cakap dia nak pergi Johor, bini dia punya birthday. Lepas tu dia sibuk macam rendel lagi one way TCF one way. Dia dah boring kan? Dia dah boring. Kira happy belated birthday Kak Nausha Marsha lah. Dia sama umur dengan kau. Tak apalah, aku dah biasa pagi-pagi orang. Tak tahu Kau semangat kacau. Kau citan. Ya, aku ada something aku nak share dengan korang. Okay, let's go. Jap. Dia ada insiden. Dah tutup. Oh yeah. Sorry. Okay, come on man. Aku nak turun pergi kapak. Bila? Aku dari rumah last few days lah. Okay. Aku turun, pasal aku nak pergi kapak lah kan. Kau pernah go through this situation tak? Macam okay, kau dah tengah jalan, macam kau tengah minding kau punya own business. Okay. Sekali ada passerby, Adil, Example lah. Okay. Example lah. Oh, Dia contoh tegur. lah. So dia tegur aku, tapi dia tak panggil nama tau. Okay. Macam, terus aku, so aku ingat macam listener lah kan. Dia pakai cermin mata kau tu macam aviator hitam ya. Razi punya style lah, aviator. Okay. Kira marin. Orang bawa pilot punya lah. Bawa Konon- apa? Helikopter. Kira pilot lah. Konon nak jadi pilot tak jadi lah kan. Okay. Aviator punya style. Terus aku tengok macam okay. Terus aku stop lah kan. Kat bawah blok tau aku stop kan. Terus dia cakap kau ingat aku lagi tak? Apa sial dia kasi aku soalan ni. Itu soalan kira soalan cepuman. Selalu yang soalan yang kita dapat lah. Yes bro. So Okay. aku cakap, aku cakap tak ah. Terus aku ingat the listener tau. Okay. Like, genuine dia akan tanya pasal podcast ni semua kan. Pasal aku tengok ni bukan member lah, tak kenal lah kan. Terus cakap, akulah kau ambil aku punya case lah bu. Kalau dah kes kira dah polis tau. Kan? IO lah. IO dia division lah. Terus aku layan. Okay, terus aku dah start. Okay, ni gua boleh layan lah. Okay. Apa case? Kau apa case? Tak ada aku punya case lah. Kau tahu lah di barang ni semua kan. Apa case? Kau aku punya case lah. Kau dengan ni lah. Siapa kau punya member? Ridwan. Ridwan. Aku gitu lah. Tapi aku okey lah sekarang. Aku dah tak jalan lagi lah. Okay. Terus cakap, wah okey lah bro. Kau nak gimana? Aku nak jumpa member lah. Aku cakap gitu kan. Okay. Terus aku cakap, kau take care. Kau jangan buat apa-apa case lagi tau. Cakap tak. Sekarang aku dah relax bro. Terus dia buka dia besi mata lah. Buka dia besi mata. Mata koyak bro. Oh yeah. Kira kes belum habis lah ni. Mata Miguel saya. Aku dah alamak ni mamat kan. Okay. Terus dia cakap okey lah bro jumpa lagi lah. Terus salam. Terus aku cakap okay, take care. Terus jalan. Okay. Terus aku macam lost lah. Saya ni siapa saya ni? So probably the mistaken aku Of someone lah. police officer Okay. yang dulu handle the case bro. I see. Aku dah lost bro. Kena aku buat aku lost ya. Lost bro. Kan? Tapi aku layankan lah. Kena aku dah terbalik tau. apa lah? Kat dulu pemadat yang ni kan. Aku tak tahu aku tak tahu dia tengah lost ke, dia tengah steam ke, atau dia actually dah salah orang tapi dia paiseh dia just go je. Betul. Kan? Ada Ada banyak kategori aku tengah fikirkan dah. That's why lele lah kira ya. Kalau kau approach salah orang tu paling kritikal tau. Okay. Dia either kau nak sambung atau kau malu sendiri. Betul lah. Aku kadang-kadang pernah satu call member kan. Dari belakang tu sama. Sekali je dia pusing. Alamak, salah orang. Ada weh. Ada. So this kind of situation, mana-mana kau pergi kadang-kadang mesti terjadi punya. Habis bila dia pusing salah orang kau buat apa? Aku macam sorry ya. A few times tau. Yelah, baik lah. Nak buat macam mana kan? Benda dah terjadi je. Sebab kadang-kadang aku macam tengok orang, aku tengok lama sikit. Okay. Ni confirm tak confirm dia ni. Kira kau dah reki dari jauh betul-betul lah Reki. Tak nak malu lah. Betul lah. Lepas tu datang aku pergi Faiz Plaza. So aku pergi makan dekat mana Cahaya. Okay. Uish, Sedap. tempat lama be So dari habis ada satu mamat ni, dia diri sebelah luar tau. Kira belum masuk lah. Okay. Terus aku tengok dia ni macam members. Lepas tu aku tengok, pasal dia side view. Kejap. Cahaya yang sebelah kanan ke kiri? Dia yang tengah-tengah. Oh yang tengah. Tengah Kira Miali. puncak ujung sebelah dia Cahaya. Cahaya, okay. Lepas tu aku tengok cuy. Lepas tu terus macam wife aku macam, itu siapa? Okay. Tak, muka macam members tapi lepas tu bila dia pusing, oh bukan. Selamat weh. Kira aku before that aku dah nak pekik tau. Kira dari dalam nak pekik. Selamat. Lepas tu terus selamat. Pasal dia punya cara tu, dia punya spek kira macam member aku lah. Dia punya spek, dia punya setting rambut. Sama sial ni. Spek pun macam Acah cakap dulu Aviator tak. Kira Ray-Ban. Dia macam Ray-Ban Ray-Ban. tapi cimata punya Okay. muka shades lah.
Selamat bukan lah. Ada order tu tak? Youtiao dengan apa? Cuma aku perasan one thing. One thing. Lama satu Iyalah. Aku perasan macam Faiz Plaza ni, bila generation kita kira dah tua, dia akan gone game. Pupus. Bankrupt lah. Pupus. Dia akan pupus lah. Pasal yang datang, aku pergi on a Saturday tau. Okay, weekend tu. So weekend, macam dulu kita pergi Saturday tu ramai apa. Betul. Kira umur-umur macam 20s, teenager datang makan dengan members kan. Cuma yang this time yang datang semua bersama anak-anak. Oh. So technically is umur-umur kita dulu masih nak teringat kenangan-kenangan lama, nak flashback makan kat cahaya. Tapi dah start bawa anak-anak. Macam aku juga Betul. Semua tau, kira di stable ada bawa anak. Kira umur-umur kita tapi bawa anak-anak kan. Tak ada yang macam members group members yang datang makan. I see. Oh, okay. So tu aku macam rasa macam ni kalau Saturday tu weekend. So macam dulu kita pergi Saturday mesti Ribut ramai lah, ribut weh. Tunggu luar. Ada macam budak skinhead, budak punk pun ada. Budak chicks. Budak chicks. Dia ada grup-grup lah. Macam grup perempuan satu, grup skinhead satu, yang abang smart satu. Sekarang semua dah tak ada dah. Yalah. Dah muda kita dah tak makan cahaya. Betul. Diorang makan somewhere else lagi. Dah boring lah. Kira dah boring. Aku pun time tu pergi dengan Kak Yana, dengan Alip, Brown semua. So call kita pun nampak orang-orang macam kau cakap tadi tu, yang bersama dengan anak-anak ni semua. Yelah. Kebanyakan lah. 80% lah. Betul. Yang selalu kat sana. Tak payah jauh. Aku that time pergi Al-Azhar. Malam-malam Al-Azhar mesti pack ni. Betul. Bukit Timah. Bukit Timah Weekdays, weekend. Weekend aku dengan wife aku. Okay. Tak ada orang. Serius Tak ada orang bro. Aku cakap wife aku, sialah ni pot motor sial. Kan, betul. Aku will not come here pasal ada banyak budak motor. Aku just nak datang hari tu. Okay. Nak tengok keadaan macam mana Bukit Timah. Nak makan dia punya rotinan lah. Dengan butter chicken butter lah chicken nan cheese punya. Tak habis. Tak ada orang Syadil. Ui. Aku cakap apa nak jadi? Mana budak-budak sekarang ni? Soalan dia Kan? mana diorang pergi? Korang makan kafe ke apa sial? Ada kan lah. Diorang kebanyakan dah Cafe hopping lah. Cafe hopping. Iwa, kira nak menang style Instagram. Betul lah. IG worthy. Wordy kau. Come on Acha. Okay, untuk orang yang mendengar ni, maybe budak-budak yang lagi muda dari kita, korang sekarang lepak mana? Lepak mana? Yes. Lepak mana? Makan mana kalau dengan members? Selalu korang pergi mana? Okay, Adam Road. Famous Adam Betul, Road. betul. Okay. Nasi lemak ni semua. Yalah, Ferrer Road tu kan. Yes. Weekend mesti ribut apa? Betul. Tak ada orang. Tak ada orang juga. Buat turun, tak ada orang. Mana orang? Arab Street agaknya Aku selalu Arab Street lah. Arab Street Ali. Aku tu KGC mesti pack. Habis tu ada few cafe. That whole stretch of Arab Street lah kira. Whole stretch Sure lah, saturated Arab Street. Acilin. Style apa kira kau? Kira kalau ambil gambar, wah kira dah Arab Street lah. Kira kalau kau sekarang budak lelaki umur 22 bawa motor 2B lah. Okay, Kau nak- 200 and below lah 200 below. Okay, motor apa yang sekarang yang famous? Aku tak tahu Adil. Apa X-Max? Data X-Max. X-Max data. Data bro. T-Max. Apa Max lah. Skuter lah, kira skuter lah. Apa ni? Apa ni? Ya. So mana dia orang nak pergi? Kalau macam kita dulu ada Adam Road. Ya. Bedok. Bedok corner. Ni semua pot kau tahu boleh cari cikis semua. Ya. Cahaya, Puncak, Sembang lah. Sembang Bedok ni semua kan. Sekarang dah boleh tau. Al-Azhar. Ada lagi satu tempat mana ni, dekat dengan Tau lah. Yang makan apa? Newton. Fort Canning. Newton. Bukan ni Fort Canning. selain daripada show lah Fort Canning, mana kedai makan? Kapage kedai mamak. Kedai mamak tu apa? Ya Allah. River Valley. Yang dekat dengan kita makan Korean food tu Dil. Muhammad Salah. Dobby God. Dia dah sana juga, belakang sikit lah, Queen Street ni area ataupun mana. Okay. Yang makan macam soya bean gitu. Kim Jong-un. Bugis. Dia dah Bugis sana. Sebelah belakang Bugis tu. Di sana ada tempat makan. Aku tak apa je dulu yang double yang Queen Streetnya double. Lepas tu Kejap. Queen Street. Lepas tu ada Yutiao. Bukan Yutiao, Cakwe ada soya bean. Ada soya bean semua. Apa nama tempat? Dia depan Peace Center bro. Kan? Peace Center berjalan tu. Betul lah. Peace Center Dekat dengan situ yang Kak Yana buat apa, dia punya flea market tu. Yes. Aku tahu
Bencoolen. 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 Kedai mama. Bencoolen. Kat sana pun ada port juga dulu. Ada. Orang balik clubbing. Zouk punya kedai mama pun ramai orang. Betul. Macam aku tahu one of the port sekarang yang banyak budak-budak motor Faida Fida kat mana saja? kat Arab Street lah. Arab Street. Yang sekali kita park open car park tu. Tahu. Okey. Situ aku pernah lepak, kira ada budak-budak motor yang datang lepak juga. Ya. Tu one of the port lah aku rasa. Sedih aku. aku Kira Chicks dah tak 24 hours sekarang Dulu 24 hours. busy buat TikTok live kau. Yalah. Tapi aku rasa kebanyakan Arab Street area lah Arab Street. So sana kira dah more tu budak-budak muda lah lepak. Tahun pun kira dah kurang tau. Yes, correct. Tahun Betul. kira orang-orang yang kes ada career yang pergi. Betul. Pasal macam that time aku dari Faiz Plaza tu aku jalan pergi Lucky Plaza. Biasa tak ada macam kau tak boleh nampak orang-orang yang muda-muda yang jalan. Macam dulu kita dari Faiz Plaza boleh jalan sampai Dhoby Ghaut. Betul. Sampai City Hall. Yes. Tak ada. Dah tak ada lah. Sedih business down saya gini. Ya, so diorang aku rasa macam bisnes-bisnes yang dekat town ni harapkan turis lah. Yalah. Turis, career people yang memang nak pergi town beli barang. Ataupun diorang kerja kat daerah sana lah. Yes. Dulu pukul 2 petang kau naik 190 kau turun Faiz. Syulah 190 190 bro. Oh yeah. Tu dari Westside lah. Westside kau Bukit turun Panjang Faiz. Kau turun bus stop dia semua ribut Semua ribut. Zaman-zaman aku kira HMV bro. Yelah. Oh HMV Leisure Takashimaya. Yes. Ini semua Marina Square. Nak balik pun ribut. Itu baru live bro. Bahasa dulu kau tak ada bahasa handphone, gadget ni semua apa. Yes. Harapkan Walkman, Discman. Kira dari rumah dah call. Okay, pukul 5 jumpa bus stop Faiz. Ataupun pukul 5 jumpa kat ni Last Cabin Jurong East. Yes. Okay. Alright. Tunggu lah. Dekat last cabin tunggu. Boleh lah. melecet dah buah Din. Member sampai kira keluar sekejap. Masuk. Kan nampak kepala je tadi. Masuk. Marina Square steps tu banyak marib. Okay, Marina Square. Aku rasa ide pun kat sana. Banyak stay. Stay. Memang stay. Aku pernah kena sound dulu kat sana. Stay apa boy? Sure lah That was the time lah orang kata Marina stay aku tak suka duduk. Marib kan? Banyak sangat macam mat-mat lah. Ya, aku sekali 2 kali je lah kat Marina Step tu. Tapi tak jarang lah. Aku sekali je duduk Marina Step pasal nak tengok bunga api. I see. Itu je. New Year Most of the time aku tak akan lepak macam Marina Steps. Dia ada club kat bawah tu dulu. Apa club dia Apa? Marina Step tu terus bawah tu ada club. Dia sebelah Esplanade. Entah tak tahu. XO apa Aku tak tahu. Kau clubber Siali. Taklah Syul. Sialah, come on Ali. Taklah, aku dah mana saya. Aku lepak hard rock yang semua. Oh, hard rock Ali hard rock. Abang-abang hard rock. Kau bukan Marib campur steps Tak. Kau kan tak campur You do Marina. anyhow lah. Like just asking right. Iyalah. Okay, Ali punya kau punya konsep macam mana dulu? Dulu Aku nak faham konsep kau. Relax lah. Kira macam lepak. Lepak, gibar, minum. Cek. Tak ada. Aku was macam aku punya konsep. Aku relax lah. Kira dulu budak-budak skimboard apa. Okay. Kalau kita suap pendek kan, suap panjang dengan Kalau slipper. malam lepak mana? Malam McDonald East Coast lah kebanyakan. Sebab apa aku sebab aku dulu kan selalu pergi lepak main skimboard je apa. So bila dah habis tu dah ke Bulu kan, kita lepak tempat McDonald orang tinggalkan fries kan, kita makan sikit-sikit. Sebab dulu susah nak dapat duit je. Betul lah. Balik tinggal tambang bas je tau dia. Kadang-kadang fries tu masih baik lagi. Betul. Never touch. Ya, never touch. Yeah. We help to finish it lah. Kira weekend macam ideal lah. Aku semua kat town, kau kat laut lah. Laut. Oh. Yes. Habis ada apa sih budak-budak kat laut? Laut lah, kita lepak kat sana lah. Kacau-kacau orang. Habis tu kita punya activity was like macam main skimboard. Habis tu kadang kita meet new friends. Pasal apa? Throughout the day itself, ada yang datang daripada daerah Merimprit, ada Chow Chukang, ada Bukit Batok, all-rounder. So kat sana tak jadi tempat boring tau. Tempat kau melepak, tempat kau mengacau orang. Okay. So kat sana lah. Kalau kita pergi town pun, dari sana kita letak skimboard kita kat sana, terus kita naik bus 196 pergi mana, turun pergi town. Faham.
Itu je aku punya aktiviti lah. Kau campur budak gotik ke Adil? Dia emo shit. Dulu ada kan budak gotik kan? Ada. Merepek aku tengok. Emo shit. Rambut main peranan tu. Justin Bieber style lah. My Chemical Romance. Geli pula aku tengok. Biarlah cak orang minat. Yelah tu time. Bukan aku lah. Budak gotik bibir hitam. Bibir hitam ya. Celak jangan lupa celak. Celak Relax lah. Diorang dah macam makan apa ni, sotong hitam ya tau, bekas kat bibir Tapi aku suka budak-budak dulu. Diorang nak buat benda, diorang commit. All out Commit, bro. Kau nak jadi gotik all out. All out lah. Ya. Skinhead kau mesti all out. Betul Din. Kau nak jadi apa, budak-budak ska. All out. Walaupun panas, cuaca panas tak apa. Yang penting pakaian tu nak kena Yang penting style. on point punya. Yes, bro. Kira ketiak basah ni semua never Betul mind. Dil. It's Nak okay. letak telur-telur lah kat rambut. Dah dapang ni, dah dapang. So aku really respect budak-budak lama pasal dorang have their mission and dorang ada moto sendiri. Betul. Itu dia budak-budak lama. yang bagusnya pasal macam dulu kita kalau pergi town, kau boleh tengok okay ni budak-budak, kau tahu ni budak-budak siapa. Ya. Budak-budak Style, punk, ni budak-budak skinhead, Budak-budak style. budak-budak style, ni makrib punya society. Yes. Ini pula kira chicks nak stack jambu punya. Banyak. So dia kau tahu macam okay ni pot dorang, okay ni pot jangan kacau, okay ni pot siapa. So kau boleh choose lah pot mana yang kau nak. Dan ada lagi satu Clockwork Orange. Kau Clockwork Orange apa Clockwork sih? tak tahu kan? Tahu. Clockwork Orange is a movement bro. Yang orang ambil daripada UK. Dia macam, tapi dia violent nak mampus tau. Dia macam clown itu. Tak tahu Tak tahu sah. Clockwork Orange Kau boleh google lah. Aku tak bohong lah Sia. Apa dulu? Dulu ada Clockwork Orange. Aku tahu Annoying Orange je. Ya. Tak ada lah Jap. Ni Clockwork Orange. Dia ada cerita lah Sia. Budak pakai gini. Mana? Dia macam rude boy tau. Oh serius? Okay. Tapi dia macam short-shortnya budak. Aku pernah nampak this kind of apa orang pakai berpakaian macam gini. Tapi aku tak tahu yang this is apa? Movement lah. Culture. It's a movement lah. Aku tak tahu. Tahu lah mana budak-budak dia Tapi belajar. style weh, diorang pakai. Style. Tu pasal aku cakap budak-budak dulu komit. Cuma satu je. Kalau budak-budak underage, kita nak gitar start rokok kena sunyi-sunyi. Oh ya, saya. Dulu kau pernah tangkap HSC? So far tak pernah lah. Aku nak screen lah. Tak ada. Tapi tak boleh tangkap lah. Tak. Cuma yang paling rabak sekali dah tahap apa tau, suruh abang-abang beli rokok. KO lah. Domai boleh belikan rokok abang. Habis beli lah? Beli lah weh. Kau winner Tak lah, dulu lain. tak ada. Selem 7 batang dah jadi dah. Kira 7 batang mentol punya. Yes. Aku winner gang. Kau kretek Sempurna. Sempurna. Tak pasal dulu start baru-baru nak belajar isap rokok kan. Winner kan sedap. Sedap lah. Dia punya tu manis-manis. Oh yalah, faham. Tak berat sangat. Kalau kau kena Marlboro terus berat lah. Merah lah tu. Winston Red. Apa yang cowboy tu? Texas Fight. Texas. Rokok busuk lah Syah. Texas Fight. Tapi kalau nak isap jangan lupa cabut dia punya string. Kalau tak nanti kena cancel. Kau boleh mati. Bodoh punya. Yelah, jauhkan rokok lah. Yelah. Jauhkan rokok. Tak ada members. Ya. Cap, kau tak cabut yang benang tu, kau cuma mati tau. Malah butuh. Kau isap rokok je kau nak mampus. Kau Betul. cakap aku benang. Aduh, parah. Kelakar. Mana punya theory filter sempurna tarik pecahkan dua. Dulu tak ada Google, tak ada apa Tak ada. Oh ya. Tapi tu apa dia punya motif? Isap lagi smooth lah kira. Aku tak tahu. Sempurna Sempurna dia filter. Yalah. Koyak setengah. Lepas tu masukkan balik. Balik. Kau isap lah. Jadi kira pekol lah. Oh, faham. Reduce the filter. Okay. Aku ever use aku ever try that before. Aku pun try. Pasal ikut members. Ajar. Kira dia punya kau sedut tu lagi baik lah. Lagi rasa lah. Apa? Manis dia lah. Indonesia tau buat sempurna. Yelah. Kan? Tak ada apa yang kita boleh percaya benda-benda gini dulu. Kan. Betul lah. That's life lah back then compared to now. Back then kira kalau it's all about word of mouth lah. Yeah. Tapi which is best pasal dulu teknologi dia kurang. So kita keluar untuk kita bergaul. So bila sekarang ni aku tengok macam kadang-kadang TikTok hari-hari macam ada yang hari-hari live. Lepas tu macam diorang macam dah hidup dia dengan screen je. Berbual dengan orang yang kau pun tak pernah jumpa pun. Betul. Walaupun mungkinlah kau ada 500, 800 orang yang tengah view tu kan. Tapi hidup kau kira macam dengan screen je saya. Kau berdepan dengan screen berbual. Memang ada orang berbual dengan kau kan? Chat ni semua. Ya.
Tapi cuma dia punya engagement tu dekat dengan screen kau bila Itu je lah. Compare tu macam dulu kita keluar kenal dengan orang, members punya members jadi members. Betul. Members punya chicks jadi chicks kau tak. Ada. Ada tu ada lah. Backstep lah. Apa sih kau keluar dengan dia? Gitu lah ada. Yeah, so which is why that's why diorang cakap budak-budak 90s, 80s, 90s ni millennial, diorang macam dapat best of both world. Both world bro. Yeah. Kita untung saja. Kita untung lah Kan. Tapi aku tak faham macam mana orang live hari-hari. Kan? Macam mana saja. Okay. I show speed pun tak buat gitu saja. Tapi dia live YouTube hari-hari. Tapi dia tak hari-hari. Dia kadang-kadang. Yelah like dia baca okay, target aku akan buat 7 hari live. Macam gitu lah. Dia macam gitu je lah. Tapi ni yang orang konsisten bro. Hari-hari sia. Yeah. Kiwa macam mana. Kadang-kadang aku try to put myself in their shoes lah. Macam nak buat live hari-hari macam penat lah. Penat layan lah, nak melayan nak layan. Lepas tu kau berbual all the way. Yalah Unless kalau macam orang yang view kau tu ada macam soalan atau apa, diorang lempar soalan, at least kau boleh menyaut tau. Yelah. Tapi kalau macam yang masuk semua dry, abang weh. Abang kita pernah kena apa. jadi kau cepat dry. Aku pernah sekali TikTok live, kira aku punya personal account. Adalah 5 orang masuk. Okay. Tak berbual. Aku yang live. Ini game Dila. Aku rasa kau nak kena tunggu lagi tau. Dia nak kena tunggu. Aku nak kena tunggu nanti ada FYP kan. Orang masuk Tapi kau nak kena hypekan diri kau lah. Betul lah. Tak pasal aku lagi case, aku pun tak tahu nak buat apa. Aku tengok diorang, aku tengok screen tu kan, tengok muka aku. Okay guys, take care guys. Throw off lah Senang kan kira kan. Senang throw off lah. Siap lah. Sekarang kat Netflix aku baru tengok cerita Indonesia. Diorang nak buat zombie macam cerita. Oh bro, aku dah tengok Gila Babi. Saya ada punya production. Aku cakap not bad lah. For a Indonesian punya production to come out with this zombie wah, power lah. Kau kena tengok dia number 1 dekat Netflix. Okay. Tapi masih ada cliche part yang aku tak suka lah. Macam by right, macam Melayu actually boleh jangan buat macam gini lah. Macam kalau kau tengok level Train to Busan punya diorang tak ada klise macam step blur. Apa ni, tak tahu apa. Diorang masih ada tu level lah. Macam blur-blur sotong punya kan. By right, director should just straight to the point lah. Macam kau kasih laju lagi lah. Itu je lah. Tapi kalau macam terlaju sangat, nanti orang tak tahu jalan cerita dia macam mana. Tak lah, kau dah nampak zombie kau masih step blur. Biarlah. Takkan kau tak tahu tu zombie kan. Ada orang kampung mana tahu. Yelah. Orang yang tak hidup dengan TV kat kampung. Tapi the whole production tu memang solid. Cara dia, kalau kau tengok train, cuma dia tak selaju, zombie dia tak selaju Train to Busan. Okay. Kira boleh kejar juga, tapi tak okay lah dia punya tu. Cuma dia punya yang nak jadi zombie tu kira style lah. Pakai jamu style. Aku tengok ni idea baik. Apa pakai jamu apa? Kira macam Indonesia they are famous with jamu. Betul. Jadi ada this jamu punya company. Kira nak buat jamu, nak buat kau jadi muda tau. Okay. So end up diorang punya jamu tu buat kau jadi zombie. Oh serius lah. Pasal yang factory tu kira diorang masih dalam proses. So benda tu is a sample. So bila dia try, jadi muda lah. Lepas tu jadi zombie. Tapi idea juga Sir. Baik Sir tu. Tengok Ali. Dia mempergunakan dia punya top benda tu untuk menjadikan sebuah cerita. Lagi satu aku tengok cerita Karate Kid Legend. Wah, aku belum tengok, best Boring. Karate Kid Legend. Itu series Movie. Itu yang Jackie Chan ada dengan tu kan. Dah tua lah kira. Yang fighter tu, kau tahu tak nama dia? Siapa lah? Xiao Li. Oh yeah. Yang jahat tu Baik. Apa yang jahat? Xiao Li. Tak ada. Dia macam tak ada the whole movie tu. Dia macam tak ada benda yang macam impactful lah. Okay. Storyline dia macam Lali terus dia ni fight, training, fight, lepas tu terus dah habis. Ya. Ada competition kat atas roof kan? So boring lah. Jackie Chan pun dah tua. Tadi aku tengok cerita apa tau. Aku tak tahu, aku lupa title dia. Tapi it's about ni US ni. Siang hari aku dah tengok movie tengah makan kan. Tengah makan pula, tengah layan breakfast. Okay. Sambil tengok. Aku lupa title dia. Tapi just imagine engkau ni president and it's a last minute thingy. Kau nak kena buat decision weh. Apa yang terjadi is
tiba-tiba a missile daripada North Korea lah contohnya Okay. Aku dah tengok. Aduh, apa title dia? Aku belum. Alamak, apa title dia? Rampage. Bukan. Dia punya misal diorang pun tak tahu dari mana. Dia just macam agak-agak tau. Daripada North Korea lah, Russia lah, diorang target dari China. Okay. Habis tu tiba-tiba kau ada berapa tau? Like 18 minutes something like that. Yeah, about there. Untuk decide tau. Kau nak buat apa dengan tu misal? Sekali diorang nak dalam bilin berapa belas minit je. Dalam Counter lah, boleh counter apa? 10 minutes. Itu yang diorang counter jap. Diorang hantar satu misal tu. Yes. Tembak balik lah. Sekali miss saja. Alamak. So negatif. negatif. So they on the way tau. Sekali diorang dapat tahu dia punya misal tu target kat mana? Mana? Chicago. Kira mana yang all those main buildings ada lah. Okay. Kau tengok di situ Apa title dia? A House of Dynamite. Yes. Macam baik je. Baik je. Ni baik. Sekali presiden diorang dah berkumpul kan. Presiden kat luar. Diorang nak kena buat decision. 2 minit dia tanya presiden. Syuk lah. Stressful lah. Stressful. Macam kau dah tak tahu nak buat apa tau. Sekarang sampai presiden call bini dia. Apa yang aku harus buat ni semua. Ya. Syuk lah. Cuma dia punya cerita pasal diorang buat different POV. Yes. Okay. So macam first part POV daripada Sydney dekat this location. This base lah kira. Next POV kira diorang rewind balik tapi POV orang lain pula. Yes. Tapi boleh not bad lah. Not bad lah. Cuma ending dia macam siap sikit. Ending dia macam Down tak apa, sikit aku tengok. Tak boleh spoil lah. Down sikit lah. Ada kawan listener message aku, dia suruh kita bincangkan tentang 3i/Atlas. 3 eyes. This is not a movie. Okay. Ini benda yang kejadian yang apa yang tengah jadi kat kita punya solar system. Ni dah pasal planet bro. Okay. Terus aku google lah, aku tengok apa kejadah saya ni 3i/Atlas. So it's a comet tau. Maknanya dia macam asteroid. It's a what? It's a comet, asteroid macam batu besar tau. Okay. Yeah. Okay. So sekarang saintis tengah tengok benda ni tengah datang kat kita punya solar system sekarang ni. Okay. And dia membawa banyak aku tak tahu dia membawa banyak mana ni? Aku nak kena baca. Salah cakap dia orang cakap aku world. Tak silap pernah go through aku punya FYP lah jap. 3i/Atlas is an active comet consisting of a solid icy nucleus and a coma which is a cloud of gas and icy dust escaping from the nucleus. Faham? So maknanya dia sekarang tengah datang. Aku tak tahu dia akan pass by kita punya solar system ke apa. So saintis sekarang tengah research ni apa benda kejadah ni. Benda ni dia daripada galaksi lain bro. Okay. Dia kuasa Tuhan daripada galaksi lain. Macam mana dia boleh sampai galaksi kita masuk solar system kita? Dan apa yang sekarang saintis takut, benda-benda asteroid ni kadang-kadang kalau dia langgar dunia kiamat bro, meletup. Yalah. Kan? So diorang tengah macam particularly diorang tengah tengok lah, tengah study lah. Ni apa yang sekarang terjadi kat dunia kita. Wow. So 3i/Atlas is unusually rich in carbon dioxide and contain a small amount of water, ice, water vapor, carbon monoxide and apa macam-macam jadah lagi aku tak tahu apa ni. Banyak kira dalam satu tu. Okay, 3i/Atlas will come closest to the sun on 29 October 2025. Nari. Besok. Okay. Besok at a distance of 1.36 AU, 203 million kilometer from the sun, which is between the orbits of Earth and Mars. So dia kata the comet appears to have originated from either the Milky Way thin disk or thick disk. Ni kira daripada galaksi lain tiba-tiba muncul. Ini sesat punya tau jap. Barang sesat tau. Barang sesat bro. Dia barang sesat. Tiba-tiba dia muncul. Habis tu nak create chaos tau ni. Nampak? Create chaos. Tak tahulah kan chaos apa kan. Pasal kita pun tak tahu berapa berjuta-juta apa. Gila kan. Aku belum fully research lah. Nanti aku tahu banyak cerita, aku explain lagi. Aku dah nampak kat FYP TikTok aku. Ni Atlas. Tapi aku swipe. Asal sebab aku nampak macam dia pelan je tau jap. Dia pelan je. Tu real video lah. Aku tak tahulah whether it's real ataupun tidak. Syuloh. But then again, aku pernah nampak go through aku punya FYP.
Ya, but hopefully lah, jauhkan lah Jauhkan lah. Yalah, kita doa-doakan lah. Semoga kita punya dunia ni aman dan sentosa. Okay, kalau saintis offer kau sekarang deal, Kasih offer 30,000 lah. Okay. 30,000 untuk kau naik spaceship pergi ke orbit. 30,000 untuk apa? Gaji dia lah. Gaji je. Mana cukup. Sekejap. 30,000 tapi kau balik lah. Yalah, orang selalu naik berjuta-juta punya tau. Yelah, kau tak ada experience. Limit dia cakap kau tak ada experience. Aku kasih kau. Ni kira apa tau? Instagram word it lah. Okay, Aidil, we need a guy to actually a common man lah. Dia nak kena common man Okay. to send a representative to take this spaceship to go to the orbit and see the 3i Atlas. Lagi ada additional. Dia cakap kau buat live TikTok ada 5 viewers. Yes. This time round bermillion-million lah viewers. We will increase your viewers lah. Yes. 30,000. Apa tengok tu benda? Dia nak kau petik gambar. Oh, tak nak ah. Naik atas lah, tinggalkan family kejap naik atas. Tak nak. No worth it. Tapi tak confirm mati apa? Boleh patah balik apa? Tak confirm mati ke tak. Alamak. Oh, kau tak nak naik atas? Aku nak, tapi kalau pasal benda nak tengok benda tu, pasal nak suruh ambil gambar, not worth it lah. Not worth it Not worth it. 30,000. Kau jap. Kau kasi 30,000. aku 3 million maybe aku buat. 3 3 million boleh rasa wobble dia. Tak, 3 million. Jadi family aku dah settle lah. Okay, faham. 30,000 1 tahun boleh habis. Tak, few months dah habis. Sadil Aku macam boleh tergoyang lah. Pasal aku betul-betul nak tengok kat atas. Ya. Nak tengok kat atas. Kalau benda tu tak ada, 30,000 aku boleh layan. Aku boleh naik. Tak, dia cakap you just take one snap and then we will send the spaceship go down. You come back to Earth. Don't want Okay, Leaf. 15k lah. Dia kasih kau 15k. Sure lah, lagi bawah 15k. Tapi dia kasih kau kamera lens panjang punya. Okay, 70 to 100 punya. Dari jauh lah, kira dari jauh. Canon lens. Dari jauh. Spaceship dari sini, Atlas kat sini. Jauh lah, jauh. So kau tembak, dia nak satu rule of third kena betul lah. Okay, that's of course lah. Kau ada Elisa ada belajar apa. Ya, dia nak kena ambil gambar dia. Tapi kau nak kena edit kat mana tu Canva. Canva. Post production lah. Okay, boleh buat live TikTok tak? Boleh lah. Boleh Boleh. Okay. 15,000. Tapi 30 hari lah kau punya. 30 hari. Yelah, dia naik lama sikit. Tak boleh lah, Cap. 15k. Habis tu kau naik 30 hari. Sure lah, sebulan punya gaji, sial. Cannot lah, Cap. Cannot lah. Satu hari Aidil tak boleh accept 30k. You are very choosy, man. You have to, sial. Have to. This one life or death lah. Yes. One die one lah. You guarantee mah? I scientist. No lah. You researcher also bukan. Anyhow. Seram sah. 15k tak boleh lah, Cap. Tak boleh. Lagi 30 hari extend lagi. Kalau 30k okey lah. Kau tengok Kau letak 15k, habis tu 30 hari. Okay, aku dah tunggu. Okay, besok confirm balik ni Today is the 29th day. Besok dah 30 hari. Kelly, aku rasa ni nak kena extend lah lagi 3 hari. Kena macam cerita Armageddon. Alamak. Tak boleh cakap gini lah, Cap. Nyawa Nak kasih biar ada protokol sikit lah. 15k. Oh ya, macam Taufik Rasyo. Oh, best lah. Best. Alhamdulillah. Cerita sikit. Tak apalah, nanti next one aku akan cerita. Betul lah. Saya ada time lah. Tak apa. Tak kisah. Okay, aku baca satu cerita lah. The next episode baru aku akan ceritakan. Okay, kita ambil satu cerita dulu sebelum kita habis. Jadi orang tak komplain. Nama pengantar ni. Oh, okay. Cap. Kalau salam TCF all the way, kita buat next episode lah. Apa dia? Aku akan kasih sekarang ni lah pasal Taufik. Satu lah. Okay. Simple lah. Sikit-sikit So salam TCF make next episode. Next kita cover salam TCF. Okay. Boleh. Alhamdulillah, it happened on a Saturday, which aku dengan Kak Yana, kita dua orang pergi. And Alhamdulillah kita jumpa Matt Webbs dengan isteri dia juga kat sana. So aku sampai sana about like 7:30, 7:45 gitu tau. So this is aku punya first time whereby aku tengok local kita local artist buat live show live concert punya banyak apa. Ada few dah buat. Tapi aku tengok Taufik ni live lah. Idola tau. Kau pergi lah. Idola aku ni sendiri. Okay, kejap. Ada listener hantar gambar kau. Okay. Dia petik gambar kau nampak? Ya. Muka dia kau perasan tak? Asal? Asal muka kau gitu? Aku pun tak tahu macam. Muka kau nervous. Oh, yang aku ambil gambar dua orang Mana ni? Yes.
Okey lah Cap. Itu Kau nak kena tengok Asya. asal aku gini. Tak tahu lah. Aku macam itu ambil gambar abang-abang ni style lah Cap. Weirdo. Ah? Tengok. Itu bukan macam biasa ke aku ambil? Tak lah. Muka kau macam happy ke? Macam nervous? Oh nervous aku rasa. Nervous lah Sebab banyak orang je kat sana. Oh okay. Okay, teruskan. So about 7:45 aku sampai kat sana. Start kau apa? 8. Oh 8 lah. Oh 8 dah start. Okay. So 7:45 aku dah masuk dah. Tepat dia kat first floor. Aku duduk tempat dia bilik. Aku masuk dalam bilik A, B apa tak lah, something like that lah. Okay. So sebelah, kalau kau facing the stage, aku sebelah kiri. Kau kat depan lah. Not really depan lah. Kira tengah-tengah. Fignetics Fignetics. Kau duduk sama macam tempat aku duduk KRU tu. Serius dekat dengan pintu tu Belakang orang boleh jalan kan? Yes. Sama. Yes, kat situ. Fignetics lah. Betul, Fignetics. Linetics. So boleh buat asal Linetics Linetics. Macam lunatics lah. Lunatics lah. Lunatics. So aku dah sampai kat sana, aku was like macam, siulah ni feeling dia bila kau dapat duduk. Apa ni live concert, habis tu kau nampak lagi banyak orang nak masuk lagi kan. Of course lah, 5,000 sia. Sebab lately kita baru habis kita punya concert kat sana. Yes bro. Kita punya live show. Dan bila dapat duduk kat sana, siulah rasa macam siulah ni rasa diorang bila duduk nak tunggu apa ni, orang nak start buat concert ni semua. Yeah. So bila dah start tu, dia buat macam macam apa dia yang tadi dengan mask semua. Dia punya entrance lah. Dia punya entrance semua. Wow bro. Entrance juga Itu aku nak buat siya. baik ya. Baik. Gua tengok. So dia ada jalan cerita dia, opening dia. So Taufik kat dalam kereta, habis diorang yang Sufi panggil dia masuk ni semua, diorang dah berbual. Sekali bila nak entrance tu, semua masuk pakai mask kat bawah. Okay. So kita nak kena macam lah mana saya Taufik. Kau faham tak? Faham, nak kena teka lah. Nak kena teka. Okay. Sekali dia buka mask, pam dekat depan sebelah kanan. Aku dah boleh, dah firasat aku tahu tak? Ini Taufik sana tinggi ni. Okay. Aku dah cakap dah. Sebab aku bangun. Aku cakap ni Taufik sana ni. So betul-betul dia cakap. Okay. Taufik. Bro, aku macam bangga lah. InsyaAllah betul lah Taufik Okay, habis dia buka mask, lepas tu dia buat apa? Dia buka mask, habis tu orang macam pekik lah. Fignetics lah. Fanatic pekik. Okay. Ramai-ramai weh. 5,000 seater tau, full. Gila babang. Kan? Habis tu dia terus buat dia punya lagu ni semua. So kita tengok So aku macam, dia kasih macam bracelet tau. Habis ada lampu-lampu ni semua. So everyone was like macam happy. Habis tu orang nyanyi bersama dia. Habis tu satu part tu macam aku dah tak boleh take it dah. Pasal apa tau? Pasal? Dia ceritakan pasal mak tau. So lagu ni dia cakap macam dia akan nyanyi lagu ni especially for dia punya mak, and especially untuk ada orang ibu yang dah pergi ni semua. Alamak. Lagu ibu bro. Dia semua main ni Ni game. Terus gua alamak meremang mana. Remang-remang Tangis mana. Air mata dah stagnan. Ya. Feel lah, dia menyanyi feel lah Feel bro. So Feel. dari situ lah dia macam alamak. Tapi kau all the way diri ke joget ke macam mana Lee? Aku dengan Kak Yana siap on Mia. Siap on lah. Kau tak naik atas stage? Tak. Aku nak macam nak lari jap. Nanti takut nanti orang petik-petik gambar ni budak siap ni. Apa sebab jadikan dia Naik stage tak boleh lah. Tapi kalau aku dapat naik stage, baru Fignetics. Yelah. Yelah. Ada orang naik atas Tak stage? ada. So far bini dia je. Oh, bini dia. Habis tu dia tujukan satu lagu tu yang aku pernah berduet dengan Taufik tempat Select Fest tu. Betul Lee, aku nampak Lee. Lagu apa? Lagu apa? Apa lagu dia? Yang aku nyanyi dengan Taufik tu lah. Nyanyi. Bagaimana? Bukan. Habis Itu nyanyi yang kat lah. stage. Tak, yang Nyanyi. dekat Select Fest. Select Fest yang Gua tak ingat Fignetics. Ah, Gua mana ingat. kau nak kena buka satu aja. Chaptics lah. Tak lah, Lunatics lah. Chaptik kena chopstick Terus ada nyanyi yang lagu apa ni? Apa? Siap betul lah. Aku tiba-tiba lupa Nervous agak je tak? I dream. Bukan. Itu Aku berjanji akan menjaga. Lagu tu bro. Okay. Ella dah cakap dia panggil wife dia. Wife dia datang lah. Sekali wife dia cakap apa tau? You jangan nangis jangan ngeng-ngeng kat sini Padahal wife dia yang sedih lah.
Tak, wife dia macam tak dia cakap dengan semua bukan you ke yang tak ada perasaan. Dia cakap dengan wife dia gitu. Kira wife dia tak ada perasaan lah. Ya, so dapat tahu Taufik ni kuat ngeng-ngeng jugalah. Cengeng lah. Yes. Macam kau lah. Sama lah kita. Sikit nangis. Nampak wife kat atas tu dia nak nangis. Apa Ali? Sama ngali lah. Tu pasal dia minat kan. Iyalah, betul. Linetics. So dia punya Linetics. Boleh buat lah. Boleh buat. Linetics. Okay, So dia total show 3 jam weh. Lama pun sial. Aku was expecting lah macam 2 jam tau. Oi, baik weh. Ni dia buat 3 jam 8 sampai 11 malam weh. Wah. Mad proud sial Taufik. Sekali nak dekat habis tu, kita ingat dah habis tau. Sekali dia keluar balik lah. Last sekali lagu Usah Lepaskan. Macam mana lagu dia? Usah biar ku bersendiri. Sedap lagu. Tu pun baik. Tapi yang aku suka ada Afgan dengan Rosa. Rosa pun ada. Afgan surprise guest lah kira. Surprise artist. Afgan first. Habis tu second was like Rosa. Jali tak ada Jali. Ada tak pakai Jali Nak nyanyi lagu apa Jali? Mana aku tahu. Ya. Legend saya Jali. Okey lah legend. Tiba-tiba Tapi bila kau tengok dia buat ni surprise artist ni Ya. Terus aku terfikir pasal kita punya second live show tau. Yang kita kasih Zainazin, kita kasih Taufik Batisa. Dia macam gitu weh. So bila Rosa keluar, crowd gila lah. Gila bums. Wah. Tapi kalau compare dengan Afgan lagi wow. Afgan ramai Afgannya fan ribut. Ribut aku tak tahu. Ribut weh. Itu yang terflashback pula second show kita. Kira muai lah beli tiket. Muai. Aku tanya Kid apa, Afgan cakap mahal. Mahal Mahal macam Afgan. Taufik ada duit sial. Sufi ada duit. Sufi ada duit lah. Sial Sufi. Sufi banyak duit lah. Yalah. Tapi overall was best lah. Yelah Rosa dah mahal. Afgan dah mahal. Gila je sial. Okey lah. 5,000 seater. Jar Ali supposed to be there. Habis full band lagi. Full band deal. Semua ada string ada. Orkestra punya ada kasih. Backup vocal ada. Semua ada. 3 jam tau. 3 jam. Baik lah. Jalan cerita dia dengan Finetics. Jalan cerita dia masuk Singapore Idol. Tapi dia tak buat komedi lah. Dia ada berbual-bual. Dia ada berbual. Pasal kekek-kekek juga. Pasal aku ada nampak TikTok, kat TikTok kira orang ambil video highlight dia kan. Memang best lah. Memang best. Tu beza dia, kau penyanyi buat show dengan kau macam kita buat show lain bro. Kita mana boleh nyanyi nak all the way kan. Orang bosan, orang nak dengar kita buat lawak. So itu dia punya perbezaan antara kau penyanyi dengan kita yang entertainer ni. Lain siapa. Betul. So different lah. Tapi aku rasa kan kat Singapore punya konteks sekarang ni, TCF adalah the best bila buat live show bro. Betul. Wish. TCF bro. Baik lah. Aku tak main 2 lah. Sedih dengan tense. Dua-dua kau picit lah. Kan? Bagi aku lah. Betul lah Ali. Kau kasi aku semangat sekali. Bagi aku, kita TCF ni kita telah berjaya. Kita dah berjaya create a good memories tau. Betul. Memories. For those yang datang, for those yang support kita. And aku really macam, kalau kau tengok live show ni, concert show lah, kalau aku tengok betul-betul insyaAllah TCF dah sampai buat live show macam gini Betul apa? Betul kan? Pasal kau kat bawah kau tengah tengok semua tau. Pasal kau tengah bro. fikir. Yes. Aku nak kena pergi lah. Kau kena feel the experience bila orang datang. Aku tak pernah rasa dekat Star Theatre. Aku asyik jadi entertainer. Aku belum jadi orang Viewers. Audience. Aku nak kena jadi audience Pasal bila before kita buat tu, aku pergi KRW punya konsert That's why. So bila aku dah tengok, aku dah feel okay macam gini. So bila aku kat stage tu, aku boleh tahu perasaan orang-orang kat bawah ni bila tunggu kita, bila ni. So dia experience tu memang syok lah. Bila kau datang lagi tengok. Taufik daripada dia kecil saya Singapore Idol tu. 2004 tak silap aku. 2004. 20 years saya kira 20 years. 20 years lah. Kita yang berapa tahun so kita buat kira not bad saya. Not bad saja. Not bad. Looking back kira boleh cakap yang kita achieve a lot lah. Kan? Syok lah. Podcast mana saya bawa artis macam Zainazin, Taufik Batisa. Tara. Bro, Taufik saya kita panggil. Aku punya dream saya tu berduet dengan dia. Nyanyi daripada a fanboy.
Habis tu kau dapat jumpa dia kat Slapfest, face to face punya. Betul. Kira salam dah boleh peluk member. Members lah. Terus sampai ke atas stage bersama tau. Kau berduet. Betul. Wow, Masya Allah. Dia ibarat macam abang besar kau. Habis sekarang dia buat show. Kau kira sebagai adik yang tengah tengok abang ni macam betul proud Super proud. Aku macam Linetics, man. Linetics. Aku proud aku tengok kau Lee. terus macam meremang tau. Ya aku faham. Meremang ya. Taufik dia ada this charisma bro, Taufik. Ya. Bagi aku among the rest Taufik ada this charisma. Betul. Itu pasal dia 5,000 jual tak ada apa-apa untuk dia. Kan? Pasal compare dia macam dia Hadi Mirza Sezairi. So these three dia tetap angkat like Yes. Dia pasal win Asia. satu aku rasa pasal dia boleh joget. So dia boleh together dengan dancer. Lepas tu suara dia memang solid lah. Solid lah. Tapi compared tu diorang tiga have their own apa orang cakap tu? Genre lah. Sendiri genre. Tapi macam Hadi dia more macam a bit relax sikit, more ballad. Pasal Taufik dia macam dia boleh tukar-tukar genre kan. Tu yang dia win lah. Dia pandai tak pergi Gegar Berganza. Nasib baik dia tak pergi. Asal Bagi aku jangan pergi saya kalau aku jadi Taufik. Tak nak pergi. Aku rasa dia pun dah relax lah sekarang. Dia boleh buat show sendiri saya. Kan? Apa nak pergi Gegar Berganza? Dia kira dah level-level legend lah. Takkan Awi masuk Gegar Berganza. Kan? Tak boleh lah Syul. Ya. Leceh lah Cat. Leceh lah. Tapi congrats Taufik Batisa for the sold out concert. Alhamdulillah. Memang aku rasa through all those IG stories yang aku nampak, TikTok videos yang orang post, and aku dia apa-apa orang post dia komen saya, which aku salute lah. Macam dia cakap thank you datang ni semua. So memang solid. Congratulations lah. Of course lah. Dan lagi satu Taufik, kita belum completekan kita punya journey as a podcaster kalau kau belum sampai kat studio ni. Wow. Yes. Yeah. Betul. Memang kita tunggu lama actually. Lama. Kita Tapi dia pitch kat kau. ada bilang aku juga. Dia cakap apa? I won't tell anyone first. Later after this, of course. Oh, Okay lah. Of course lah. Talk to you lah. Yalah. Members buang. Fuck, yeah, No. We are normal members lah. Yalah mom. Alhamdulillah. Now, Fake Netics what? Fake Lee. Alhamdulillah. Korang yang tengah tengok ataupun yang tengah dengar ni, korang dah boleh start buat baju Linetics lah. Linetics lah. Kamu Kasi nak on lah. Pemenang Ali Ibrahim. Pemenang Ali. Kira kalau chopsticks belakang ada logo chopstick lah Itu asik lah kalau diorang nak buat. Aku bukan chopstick. Chapnators, kira Aeronators lah. Oh ya. Chapnators, macam nama je. So korang dah boleh start buat lah baju-baju fan club. Fan club. Kau tahu dulu siapa ada fan club? Siapa? Musa dulu. Musa. Oh siul lah Musa. Musa mana? Musa lah Cap. Runner. Kita punya runner dulu. He's a podcaster, you know. You forget him. Oh, Crowded Room dulu. Yeah. Musa. Dia dulu kita punya runner mana aku ingat. dia dulu ada dia punya fan club. Fan club. Ada je. Syed Azmi pun ada. Ada. Come on lah. So ni masing-masing lah. Betul. Tapi yang important Wenzal pun ada aku rasa. Ada Wenzal ada. Dalam senyap mesti dia ada punya Wenzal. Ramai lah orang cari dia pasal rumah sekarang busy. Betul. So korang pun dah boleh buat satu fan club untuk Wenzal. Sambil-sambil tu korang boleh follow mereka di Facebook, Instagram dan juga di TikTok @OneEnzal, atau boleh kau hantar WhatsApp di 9196 0066 9196 0066 kalau nak jadi tentang jual beli rumah lah. Sama dengan OneEnzal. Okay, dan sekiranya kalau anda nak membeli rumah atau nak menjual rumah, bolehlah mencari OneEnzal, WhatsApp ataupun DM mereka sekarang juga.